Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kreatif buat semua hadirin sekalian. InsyaAllah kita bersama agar perjalanan kita program sehingga hari Khamis ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Raja sekalian alam. Yang berusaha Saudara Faizal Siddiq, pengarah program Simposium Seni Bangkok 2025. Yang berusaha Dr. Muhammad Khairi Baharul, pengurusi kebajikan. Yang berusaha Encik Hanif Masjid, Kaunselor Program Simposium Seni Bangkok 2025. Yang berbahagia Profesor JS Dr. Muhammad Johari Muhammad Yusuf, Dekan Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina Universiti Putra Malaysia. Rakan-rakan akademik, para pembentang kertas kerja, pengkarya, pengamal industri, serta hadirin sekalian yang dihormati. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita semua dapat berhimpun dalam majlis yang penuh berbangga ini. Program Simposium Seni Bangkok 2025 yang berlangsung pada hari ini 16 Disember 2025 di Puteri Bayu Beach Resort, Pulau Bangkok. Simposium Seni Bangkok merupakan inisiatif Persatuan Citra Rupa Malaysia atau dikenali sebagai Percikan, yang menghimpunkan pelukis, pereka, arkitek dan saintis dalam usaha meneroka gabungan seni dan sains bagi pembangunan berimpak tinggi di Pulau Bangkok. Simposium ini berperanan sebagai wadah intelektual yang menghimpunkan dialog, pembentangan dan forum ke arah memperkasa masa depan Pulau Bangkok dari sudut ekologi, sosial, ekonomi dan estetik. Selain memperlihatkan kepelbagaian ekspresi kreatif, simposium ini turut membuka ruang kepada projek-projek berpotensi untuk dikembangkan dan dipersembahkan dalam Festival Seni Visual Pulau Bangkok pada tahun hadapan, iaitu 2026. Nafas ombak dan Within the Waves membawa aspirasi untuk menjadikan Pulau Bangkok sebagai ruang eksplorasi budaya yang menggabungkan seni dan sains. Dikelilingi lautan dan ombak, Pulau Bangkok diangkat sebagai simbol inspirasi dalam meneroka potensi masa hadapannya melalui wacana, penyelidikan dan ekspresi kreatif yang bersifat impulsif dan progresif. Semoga langkah yang diambil hari ini mencetuskan gelombang perubahan yang lebih besar dan berterusan pada masa datang. Untuk acara seterusnya dijemput Encik Hanif Masjid untuk menyampaikan ucapan alu-aluan Simposium Seni Bangkok 2020. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam persatuan dan salam Malaysia Madani Muskani, Malaysia Madani Sultan Negara yang menghormati saudara Chris yang pelakon sikit sebanyak. Sikit sebanyak menyentuh tentang latar belakang
Bogor. Seterusnya yang dihormati Tuan-Puan Rustia. Saya sebut Rustia dulu kerana tanpa Rustia barangkali program ini tidak langsung dan kerana Rustia saya lakukan. Kemudiannya yang dihormati rakan akademi Mana Sarjana Seni dan Teori Budaya, tim kuratorial yang Tuan Encik Faizal. Encik Faizal ini dulu ada sekali dengan saya semasa di Malaysia Seni Negara dan telah mengambil pendekatan yang sungguh-sungguh untuk merealisasikan simposium Bogor. Dipanggil Kebenaran Bogor. Jadi saya ingin mengucapkan lepas kepada Encik Faizal. Dan Encik Faizal sekarang juga di Malaysia Seni Negara. Saya melalui beliau sebenarnya pengalaman kami kita untuk fasa pelaksanaan yang dahulu pada dia pesan jadi seterusnya kepada media seni IT wakil industri dia komiti ilmuwan dan komisi yang diraikan kita melahirkan sesama kita. Apabila Encik Faizal menghubungi saya kira-kira tahun bulan sudah berkaitan dengan hasrat beliau Tes 1 2 3 1 2 3 tak ada kok 1 2 3 dan kemudiannya apabila diterjemahkan dalam bentuk festival pada tahun 2026 ini, maka di sini kita akan melihat secara fizikal. Sekarang ini dalam bentuk teori terlebih dahulu, kemudiannya secara fizikal pada 2026. Jadi yang fizikal itu yang ingin sangat dilihat oleh hadirin sekalian, kita sekalian, dan juga para tetamu, para peserta nanti kan. Jadi pada tahun 2026 ini secara kebetulannya adalah tahun melawat Malaysia. Jadi apabila berlangsung program ini pada tahun 2026, dia mengimarakkan dan menyemarakkan lagi tahun melawat Malaysia dan diharap mendapat sokongan padu, sokongan yang tinggi lah daripada Kerajaan Negeri Perak. Kerajaan Negeri Perak kerana
menaikkan Bangkor sebagai satu destinasi pertemuan seni dan sains. Jadi untuk tujuan itu Encik Faizal telah pun come up dengan kerangka simposium ini, lanjutan daripada perbincangan saya dengan Encik Faizal, dan apabila saya disebut sebagai penasihat pada ketika itu, Encik Faizal ingin melantik saya sebagai penasihat, saya merasakan macam seriau juga. Orang utara kata seriau tu macam bimbang juga kan. Kerana saya tidak well versed dengan sains. Seni dengan sains ni bukan subjek yang well versed dengan kebanyakan orang kan. Apatah lagi sains dalam bentuk yang macam mana yang nak dipersembahkan nanti. Jadi dengan simposium ini barang nanti kita dapat sama-sama menimba ilmu, pengetahuan baru bagaimana gabungan ini akan berlaku di antara seni dan sains lah. Okay. Jadi untuk tujuan itu, Saudara Faizal telah pun membahagikan kerangka simposium ini mengikut segmen-segmennya, seperti mengangkat simposium seni Bangkor sebagai latar intelektual negara. Okay. Kemudiannya Pulau Bangkor dalam bingkai falsafah, ruang ontologi dan juga kosmologi Nusantara. Okay, saya harap kertas ini nanti bolehlah diedarkan kepada hadirin sekalian. Saya tak perlu membaca kesemuanya kerana panjang. Okay. Kemudiannya tema getaran ombak sebagai struktur falsafah dan estetika. Seterusnya 3.1, tema getaran ombak ini dalam bingkai fenomenologi. Itu istilah yang jarang kita kedengaran kan. Kemudiannya sebagai naratif budaya. Seterusnya sebagai struktur ekologi. Sebagai metafora politik ruang. Seni sebagai wacana ilmiah dan alat transformasi sosial. Di sini hadirin sekalian, seni moden tidak lagi bersifat ornamental. Ia kini difahami sebagai proses intelektual, alat kritikal dan struktur wacana. Seni adalah medan distribution of the sensible, pembahagian kepekaan yang menentukan bagaimana masyarakat melihat dunia. Itu semuanya terkandung dalam kertas ini. Seterusnya, Pulau Bangkor sebagai makmal hidup seni dan pengetahuan. Jadi pulau ini bertindak sebagai living laboratory. Living laboratory maksudnya nanti apa yang ingin dipanjangkan dalam festival, ia menjurus kepada living laboratory, menjadikan Bangkor ini sebagai living laboratory atau satu makmal hidup, sebuah ruang di mana teori dan praktik saling melengkapi. Ia mengujarkan gagasan praktis research dan research creation, pendekatan baru dalam dunia akademik seni yang menyatukan kerja kreatif dengan pendidikan ilmiah. Dan seterusnya komuniti sebagai subjek pengetahuan. So kita akan libatkan juga, ikut pada Saudara Faizal, akan melibatkan juga komuniti di sini sebagai subjek pengetahuan. Dan seni, dasar negara dan aspirasi pembangunan dan masa depan. Lepas tu agenda ekonomi. Terdapat agenda ekonomi itu tak dapat dipisahkan sekarang ni. Apabila kita cakap tentang seni, ia sudah melibatkan agenda ekonomi. Dan kemudiannya agenda sosial. Membangunkan sosial di Bangkor ini sebagai barangkali satu hari nanti akan celik seni dan sains. Seterusnya agenda alam sekitar. Bagaimana pemulihan alam sekitar itu perlu sangat dijagai dan diambil peduli. Seperti mana yang berlaku banjir secara besar-besaran di negara jiran kita baru-baru ini adalah barangkali hasil daripada pembukaan alam sekitar yang tidak terkawal. Barangkali yang menyumbang kepada banjir yang luar biasa di negara jiran kita. Kemudiannya kepada agenda diplomasi budaya. Okay. Lepas tu jaringan Nusantara, ruang peradaban yang melingkari laut.
yang selaras dengan gagasan ASEAN Socio-Cultural Community ASCC dan visi Nusantara sebagai ekosistem pengetahuan serantau. Kemudiannya kita akan didokumentasikan arsip dokumentasi dan masa depan pengetahuan akan berlaku dokumentasi yang bersifat kearkiban lah nanti. Kemudiannya simposium ini sebagai projek falsafah dan pembangunan. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, simposium ini bukan sekadar satu acara, ia adalah projek falsafah, projek kebudayaan dan projek pembangunan. Ia memperlihatkan kesatuan antara seni, komuniti, dasar negara, ekologi maritim dan jaringan Nusantara. Jadi melalui wacana kritikal, kerjasama ilmiah dan kepintaran kreatif yang terhimpun di sini, dipercayai kita sedang membentuk bukan sahaja masa depan seni tetapi masa depan identiti dan peradaban negara ini. Jadi dengan penuh penghormatan kepada pihak penganjuran, panel pembentang, sarjana undangan, pembuat polisi, seniman, kuratorial dan komuniti Pulau Pangkor. Semoga simposium ini akan menjadi satu titik penting kepada penganjuran pameran Festival Seni Pangkor pada tahun 2026 nanti. Sambil daripada itu, tuan-puan, saya sempat juga menyebut kepada Encik Faizal bahawasanya dalam kita nak merealisasikan satu-satu projek itu, peranan keuangan itu adalah sangat kritikal. Sangat kritikal. Ini semua orang sedia maklum. Kita nak buat projek, kita kena ada sumber kewangannya. Masa merisik itu dia percuma. Masa merisik percuma. Ibarat kata orang merisik kan, dia percuma jumpa mak ayah tanya itu ini kan. Bila nak masuk Peminang, dia dah kena ada dana tu. Dana nak berkahwin tu kena ada. Jadi kena ada dana lah. Jadi bila berkahwin saja, tetapkan tarikh nak berkahwin tu, dana dah kena sedia ada. Sekian bulan sebelum. Kalau tidak, majlis macam mana nak berlangsung. Samalah juga dengan festival yang hendak dijayakan pada tahun 2026 nanti. Dana kena diperolehi seperti yang saya maklumkan kepada Encik Faisal, setidak-tidaknya bulan Mac. Jika projek nak berlangsung pada bulan 8, kita katakanlah nak mengambil sempena bulan kemerdekaan kan, bajet kena dapat sepenuhnya. Kalau tidak pun 90% pada bulan Mac. Jadi pihak yang membiayai program ini datangnya daripada pelbagai. Boleh jadi MOTEK, yakni Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, boleh jadi kerajaan negeri, boleh jadi daripada pihak korporat, boleh jadi daripada individu. Jadi barangkali boleh saya sebutkan anggaran ya, Cik Faisal, sekitar 300,000, kurang lebih sekitar 300,000 ke 400,000 untuk menjayakan program ini pada tahun depan, festival ni. Jumlah yang banyak, yang besar. Jadi bagaimana cara nak dapatkan dana tu, saya fikir urus dia dah kena berusaha sedaya upaya mulai daripada sekarang lah, supaya dapat secure satu bajet menjelang bulan Mac. Jika tak dapat secure bajet ni, program tak boleh nak berlangsung. Tak boleh nak berlangsung walaupun bulan 8 walaupun bulan 9. Jadi kalau ikut kebiasaan perolehan kerajaan, ramai daripada Jabatan Kerajaan dan Sisi Kerajaan, bajet 2026 kita dapat 2025. 2025 tu dah kita secure bajet untuk projek 2026 kan. Jadi kita boleh bergerak bila-bila masa, bila dah ada bajet semasa. Tapi dalam konteks festival ini akan berlangsung 2026, bajet kita mencari ataupun untuk mendapatkannya pada tahun semasa 2026. Kan? Jadi risikonya memang di situlah. Kalau dapat awal, alhamdulillah kan. So kita dengan senang hati, pihak tuan-puan dengan senang hati boleh melaksanakan program ini pada bulan 8 ataupun bulan 9 dan seterusnya. Tetapi sekiranya tak dapat secure bajet yang sepatutnya, barangkali seperti yang saya bincang Encik Faizal, lanjutannya akan berlaku. Baik pada bulan 8 pergi kepada bulan sekian, sehinggalah
dapat secure bajet tu. Dan kemudiannya saya juga menyebut tentang penaung. Projek ini perlu ada penaung yang berpengaruh. Penaung tu penting kerana penaung ini akan menarik sponsorship. Perlu ada penaung di atas. Siapa dia kan? Itu kena cari satu figura yang dominan lah. Jadi dia akan menarik penajaan. Itu penting. Jadi ini kerja berat urus dia sebenarnya. Untuk Pres Shah Malang pada hari ini kita tidak dapat kehadiran pihak tourism ya Cik Fazal lah. Tidak ada kehadiran daripada pihak tourism Perak tourism Perak. Kita harapkan kehadiran tourism Perak itu dapatlah kita sama-sama berbincang kan siapa yang berpotensi menjadi penaung kepada program ini kan. Tak apa, kita mungkin boleh berjumpa ya dengan pihak tourism setelah selesai resolusi simposium ini di satu hari yang sesuai. Jadi kita haraplah pihak tourism akan menyokong dan membantu mendapatkan penajaan untuk program ini. Dan marilah kita sama-sama berdoa agar usaha pihak Rustia, pihak admin tuan-puan akan membuahkan satu bentuk penajaan seperti yang disasarkan supaya program ini dapat dijayakan pada tahun 2026. Jadi penajaan ini perlu dapat secara total, tidak boleh separa-separa kerana program ini tidak boleh berlangsung secara separa-separa kan, dia kena sepenuhnya lah ikut pada keperluan bajet. Jadi saya berharap tuan-tuan akan sama-sama berdoa semoga akan muncul terkeharapan pihak penaja. Tidak semestinya satu penajaan, barangkali daripada 2-3 pihak pun tak apa, asalkan dia dapat meet dengan expectation pihak Rustia kan, jumlah yang sepatutnya. Jadi dengan itu begitulah ya, saya harap kita semua dalam makluman bahawasanya kejayaan program ini pada tahun depan adalah tertakluk kepada sejauh mana kita dapat secure bajet yang diharapkan. Jadi saya yakin tuan-puan akan begitu bersemangat walaupun situasi yang bagaimana sekalipun seperti Cik Nasir sebut tadi memang sulit untuk kita bergerak dalam situasi kekangan keuangan, tapi kita usaha. Jadi Rustia akan berusaha. So semoga akan menjadi kenyataan pada tahun 2026 ini. Jadi saya dengan ini, dengan cita-citanya mengharapkan simposium yang akan berlangsung pada hari ini, pembentangan kerja oleh hadirin sekalian dalam bidang yang dalam kemahiran masing-masing akan membuahkan satu resolusi yang bernas lah di akhir wacana, di akhir simposium ini. Ini bukan perasmian. Saya tidak merasmikan majlis ini kerana yang sepatutnya merasmi adalah tokoh daripada tourism Perak. Tapi oleh kerana tidak hadir, saya cuma memberikan ucapan haluan. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Fazal kerana sudi menjemput saya untuk memberikan kata-kata haluan. Saya tidaklah orang kata berpengetahuan tentang sains dalam arti kata rangkuman sains dan seni ini, tidak berpengetahuan dalam arti kata himpunan itu ataupun pertemuan itu. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik yang dinanti-nantikan pada tahun depan, jelmaan dalam bentuk fizikal tu. Bagaimana taburan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan akan berlaku aktiviti gabungan antara seni dan sains di tempat-tempat yang telah ditentukan dan difahamkan ada lautan tapak pada petang ni kan. So sama-sama lah kita lihat. Daripada situ akan dapat satu pengalaman. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi, dan semoga simposium ini akan mempertemukan satu resolusi yang bernas di akhir sesi tuan-puan. Keberadaan di sini, kehadiran di sini mulai daripada hari ini sehingga hari Khamis Khamis. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ucapan paling tadi saya sebanyak perkara dalam situ
berkaitan dengan seni dan juga sains dan juga sehingga ke perbelanjaan. Kita harapkan kerjasama ini dapat diperkukuhkan dan dikembangkan. Seterusnya kita menyebut